nak feature sebuah rumah teres 2 tingkap berkonsep modern mid-century. Jom kita tengok. Ikit tau hujan-hujan pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Piana. Silakan masuk. Wah, cantiknya pakai entrance-nya. Lalu guna untuk apa ni? Oh, ini kalau saya balik kerja saya letak saya punya kunci semua sini ya. Wow, cantiknya rumah ni. Ini konsep apa ni sebenarnya? Ini konsep modern mid-century. Jadi itu bahagian wall tu menarik betul lah. Ini wall saya ni saya guna material PU stone. PU stone. PU stone saya lekat dekat dinding ni lah. And then actually PU stone ni dia ada gap. So Ada saya gap, tutup gap dia. Saya tambah simen dekat kawasan-kawasan yang ada gap lah. Okey, kenapa sebenarnya pilih konsep modern mid-century ni? Sebab timeless. Tak Tak lapuk dimakan zaman. Ya. Sebab kayu-kayu ni dengan color-color coklat, cognac semua ni saya suka lah. Actually dah lama saya suka dia punya color macam ni. Okay, Aida tertarik pada set table tepi tu. Boleh kongsi cerita sikit? Oh, Beli kat mana ni. tu sebenarnya? Ni set table ni actually dia ada cerita dia ni. Aha. Dia saya daripada bilik saya dia actually bedside table. Bedside table. And then saya modify sikit untuk charge phone sekali. Ini actually saya modify sendiri. And then saya tak tahu nak letak mana actually first. Saya jadikan dia di ruang tamu. Nak buang sayang pula. Bawah tangga ni orang akan buat storage, tutup kan? Jadi kenapa sebenarnya dia terbuka je? Actually sebab saya suka kawasan saya luas. So saya tak suka dia ditutup, buat store and then pasang fluted panel so nampak macam biasa. Actually frame ni saya ada request dengan Yan Arif lah. Saya nak color yang hitam. Ada sesuatu hitam. Kalau perhatikan saya ada pasu hitam, ini hitam. And then diorang buat dengan kain. And then letak dekat canvas tu and then diorang buat sendiri. Dia Buat punya, sendiri je? Dia buat sendiri dia punya corak ni. So tak boleh lah, tak dapat lah kat kedai-kedai ni, Tak tak ada. dapat lah. Kena minta diorang request dengan diorang untuk buat. Menarik. Unik lampu, design lampu ni kan? Actually saya suka lampu ni sebab dia ada texture macam dinding yang Feature wall ni lah. Feature wall saya ni lah. Dia nampak ada kelainan sikit juga daripada normal chandelier yang ada dekat luar sana. Nak tengok dapur saya tak? Mesti. Jom nak tengok. Ni pakai material apa ni? Material ni quartz stone lah, marble. Stone. And then saya pakai untuk dry kitchen dengan wet kitchen pun saya cuma pakai melamine saja sebab saya bukan heavy untuk memasak semua. Yang ini saya guna material bamboo fiber. Saya guna bamboo fiber. Saya lekat dengan apa? Saya bukan guna yang macam tiles. Tapi nampak macam tiles kan? Tapi just bamboo fiber kita just lekatkan. Kita lekat saja dekat belakang. And then dia mudah untuk dibuat lah. Dan dari segi harga pula macam mana? Dia lagi lebih murah. Lebih murah? Lebih murah. Daripada pakai yang tiles yang ada corak, sisik ikan. Dari segi warna memang suka dapur warna putih macam ni lah. Ya betul. Nampak clean macam tu. Boleh kongsikan sikit tak rak terbuka ni? Actually yalah. Normally dapur biasanya kita akan letak semua pintu kabinet macam tu kan. Tapi saya tak berapa minat. So saya suka kalau ada saya display. Contohnya saya pergi travel sometimes kan, saya pergi mana-mana saya suka beli gelas macam ni. Saya nak display tapi saya tak pergi banyak tempat lagi. Kalau tengok dia ni ada sliding tu memang buat sendiri ke ataupun memang pihak pemaju yang sediakan? Actually yang ni pemaju yang sediakan. Masa saya beli rumah ni dia dah fully extend sampai wet kitchen. So ni dapur basah saya. Dia punya kebesaran ni 8x8 sajalah, kecil sajalah. So saya pun tak ada fokus sangat dekat sini. So sini tempat masak saya. So mostly saya fokus dekat saya punya ruang tamu dengan dry kitchen saya. Okey, satu lagi saya nak cerita pasal saya punya safety mesh. Sebab saya ada bela kucing. So bila kucing, saya tak nak kucing saya keluar daripada rumah saya pasang macam ni. So untuk pengudaraan semua pun okey. Menarik tapi idea. mostly saya buat ni untuk saya punya kucing lah, dia tak boleh keluar masuk. Kucing jiran daripada luar pun tak boleh masuk. Menariklah. Jadi dia macam untuk pengudaraan lah ya. Betul. Lighting punya pencahayaan. Betul. Mahal tak agak-agak pasang? Dalam 2,000 lebih macam tu untuk ni sliding ni. Menariklah bagi pemilik kediaman yang ada bela kucing tapi tak nak rasa macam terkurung sangat, nak ada udara fresh air kan. Jadi kita boleh buka macam tu.
betul. Menarik idea Dan ni. actually senang, orang kata dia susah nak apa kan, bersihkan dia habuk Habuk, semua. Tapi actually ini lebih senang untuk dibersihkan daripada yang normal punya grill tu. Dia kena satu-satu kita kena lap. Yang ni kita just lap macam kita lap biasa cermin semua ni. Sekali je. Okey, wah habis dah kita house tour satu rumah ni, bahagian living room dan dapur yang cantik tu. Jelah kawasan rumah saya ni lah tak seberapa besar lah. Itu je saya buat kawasan ni je. Tapi okey, semoga menjadi inspirasi lah juga buat bercerita kediaman yang lain. Okey, bagi Cik Azizul ni sebenarnya rumah tu definisi macam mana? Harusnya bagaimana? Okay, actually bagi saya rumah ni terapi untuk saya, terapi ya. Sebab biasanya kita selalu pergi kerja, balik kerja, jam, lampu jam, and then sometimes kita stress dekat tempat kerja kan. So kita balik rumah bila kita ada rumah yang selesa, cantik, cozy semua. So terapi lah untuk diri kita sendiri. Betul, yang tu Aida setuju. Okay. Okey, sekian saja kita punya house tour kita pada hari ini. Rumah teres 2 tingkat berkonsep modern mid-century yang sangat cantik. Semoga menjadi inspirasi buat anda semua. Jangan lupa follow kami di Impiana di social media kami di Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan segalanya. Dan kami Impiana nak ucapkan juga terima kasih banyak-banyak pada Encik Azizul kerana sudi terima tim Impiana untuk feature lah rumah Encik Azizul yang cantik ni. Ya, terima kasih juga lah dengan tim Impiana yang sudi datang tengok rumah saya yang tak seberapa ni. Cantik. Aduh. Itu je lah. Terima kasih banyak lah. Okey, alright. Bye. Jumpa lagi untuk episod akan datang.